Rukunnya ada 4. Yang pertama niat. Itu dia niat. Yang ada ustazah tulis tu. Lawan itu tayammuma listibahati fardis solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi membolehkan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Okey, lepas baca niat tu lakukanlah step-step yang kita dah belajar tadi. Ta'ala saja aku bertayamum bagi membolehkan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Kita mengerjakannya syariat yang diturun Allah. Patuh rukun syarat dan sunat, jangan lalai ataupun leka. Sembahyang pun menjadi berkat, diterima Allah yang esa. Ada main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Listibahati fardis solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi membolehkan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Sebelum kita sembahyang, wudhulah berwudhulah. Sebelum kita sembahyang, suci lahir, suci batinmu. Bila wudhu sempurna sudah. Okey. Listibahati lillahi ta'ala. Bahasa Melayu sahaja aku bertayamum bagi membolehkan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Sebelum kita sembahyang, wudhulah berwudhulah. Sebelum kita sembahyang, lepas niat basuhlah muka, tangan siku jangan dilupa. fardis solati saja aku bertayamum bagi membolehkan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Sebelum kita sembahyang, wudhulah berwudhulah. Sebelum kita sembahyang, suci lahir, suci batinmu. Bila wudhu sempurna sudah, lurus jalan menghadap Dia. Ya Rabbi, Tuhan yang esa, berdoalah mohon limpah di akhirat, jadi hamba